Tak apa, take your time. What is up YouTube fam? Hari ni saya ada di MBSA untuk second week talk to my manager saya. I'm not getting ready right now. Sorry. Saya berada di bawah MBSA. Ya, saya tengah preparation. Saya akan buat lagu Cik Puan Sarimah and ada my version of it also. So, korang kena tengok, okay? Saya pun tak tahu sebab saya memang tak boleh nyanyi. So, like, saya menyanyi je lah apa saya mampu, ya. Bukan senang. Semua lagu untuk saya tak senang sebab saya tak pandai menyanyi. Saya pandai rap je. So, tu korang boleh tengok. Saya ada dance break and rap. Different dancer. 4 dancer laki which is Abang Farouk. So tengok tau. MBSA. Walau apapun kita dapatkan bersama, minum wajahmu minuman manis. Ini pun jap. I pingpong, sorry. Pisau kan? Pisau. Bosan. Cuba dia diam. This week tak risau sangat sebab tak tahu kenapa tak risau sangat. Tak buat full dance lah. So kita pergi training pun sebab dia perform satu lagi. Lepas tu macam dia nyanyi, kita letak nyanyi, kita buat arrangement tu nyanyi dia sikit je, rap banyak, ada dance sikit. So yang merisaukan apa cuma kalau semalam tu saya risau bila tengok arrangement tak sama macam kita nak sikit, sebab dia orang masih lagi training. Lepas tu LED pun macam tak macam kita nak tapi kita dah betulkan. So semua dah settle. Lepas ni kita tengok lah Amara punya. Tapi Amara punya full dress rehearsal semalam. So hopefully malam ni dia buat. Paling challenging this week ialah direction Amara. Sebab itulah macam kita tak sure sangat nak jadikan this performance Amara tu. Sebab Amara bukan penyanyi. So macam tu lah dia punya. Tapi rasa okay kot sebab she's an entertainer. So lagu ni, the whole concept performance malam ni adalah untuk to show Ara girl a true performer. You minum apa tadi? You minum batuk tadi? Oh ya, tadi pagi. Risau. Macam baru bangun tidur je. Tak apa, take your time. Datang pukul 5 tau. Tahu, kenapa kau tengah tidur aku risau? Makan awak batuk ke? Dia tidur biar aku risau dia. I bosan. Kau Saya datang. kacau lah semua orang. Kau berubah. Perasaanku ini bukan mainan. Tak perlu lagi ku merasa diri kamu. Okay, daripada Kanita, kita in charge daripada segi supporters lah. Kalau macam last week, supporters yang Ara Stars ni, dia macam sebab first time kan, saat dia orang brief untuk minggu kedua ni, kita dah well prepared. Jadi kita dah rancang dah. Waktu Amara keluar je dekat skrin, apa dia orang nak cakap. Waktu juri komen je, apa dia orang nak kena buat. Sebelum masuk hall je, dia orang nak kena buat apa. Kita dah akan brief lah benda tu. So harap supporters untuk Amara, Ara Stars untuk minggu kedua ni, dia boleh bagi impact dekat Amara waktu dia tengah perform. This week juga kita dah ready. Team Glam Amara dah ready baju. Tengok pula nanti Ara Stars punya baju macam mana. Yeah. Okay, minggu kedua untuk Amara, konsep dia kita main colour. Konsep dia empowerment kan, lagu tu macam bergilah saja macam tu kan. Macam tak kisah lah, konsep kena strong, colour strong. Kita main neon and then baju dia banyak masculine punya element. Pocket, buff yang keras, jacket for gimmicks, something like that. Challenging, I rasa minggu first lagi challenging lah. Minggu second ni kita dah tahu kita kena buat untuk minggu tu. Yang masa minggu first tu memang challenging lah. Tak sampai 24 jam. Yang ni macam okay. Dia ada break. Tak nak ke? Okay. Macam ni dia tapi straight. Faham. Dia ada break kat atas. Straight je. Okey, hari ni minggu kedua. Tema dia lepaskan lah. So dia nak lepas apa saya tak tahu. Lagu to appreciate Cik Puan Sarimah. Kini kau tiada bantu kadal berdayud le. Saya tengok ada special sikit untuk Cik Puan. Sebab kita nak adakan color-color macam neon. Dipilih oleh Hatta. Kita tanya Hatta lah senang. Kali ni bagi energy.
Dia kata bagi energy. You see? Energi untuk wanita yang Untuk wanita. Tapi masalahnya yang menyanyi tu 13 tahun tau. Wanita ke budak ni? remaja. Dia ni. Aku tak tahulah. Tak kisah. Angka pun ada satu ni. Esok aku pakai satu. Cuma aku takut pakai sebab aku ingat aku seorang. Rupanya aku ada geng. Love lah. Nampak tak? Tadi Hatta ada beritahu sebabkan energi, pelepasan seorang wanita, dia keluarkan daripada, orang kata, dinekan-nekan oleh kaum lelaki. Itulah cerita dia. Kini kau tiada, that means move on. Aku nak tukar seluar boleh? Nak ikut juga, bayar? Jangan, setakat. Ni aku tak faham. Atas stage ke, belakang stage ke, tepi stage ke, tengah backup ke, dua-dua ni menepit je. Ratu dengan Amara, tak faham. Dia pakai baju. Jom, daripada pagi dah. Dia kena panggil dah. Jom kita. Okey. Cuba bagi duit saya kenal. Bukan bagus. Sebab dia dah ambil banyak dah. Macam aku bagi pakai stoki kat Cik Puan Sarimah pula. Cik Puan, sabar ya. Ni lagi satu patung. Tadi aku nampak anak patung. Tadi aku nampak mak pula patung. Aku tak faham dengan dunia ni. Kita pergi make up check. Cik Puan Sarimah, Jency. Wait, I don't know. Oh, jalan. Yang ke Pepper Band. Dia tengah buat betul make up check. So nak tengok okey tak dalam skrin nanti semua. So benda-benda macam tu memang artis dia kena tahu lah. Dan sebagai manager kena beritahu dia lah. Proses ni apa lah. Dia make up check. Kalau sebelum show, belum nak pergi live show tu, kamera akan buat sekali make up check tu lah. Whether sesuai atau tak. Okay. Kalau dia pertukar dalam 1 minit, kalau aku tu fight lah. Dengan siapa-siapa sebab dah bayar lah. Harga lepas tu diorang neken-neken juga untuk jahit dia seluar. Tapi tak apa, boleh settle down. Macam tu. Okay, so buat kan? Okay, ready 3, 4. Boyband mana ni? Gara-gara dia Asmara. Ya. Asmara. Mayonnaise. Mayonnaise keluar. Kau bersama keluar. Bagi datang boleh datang balik. Jangan dekat-dekat doh. Jangan dekat-dekat doh. Jangan dekat-dekat doh. Patutlah ramai hotel kat luar tadi. Hijau. Hijau ke? Kat luar. Kan nak cakap siapa tu orang lain tak ada dah. Mana hijau je tadi ada. Oh. Betul. Sebab masa tu dengan 16 ini. Kadang-kadang kita macam meeting ada tiba-tiba besar kecil kan. So Hatta dia Syahil. Listen, manager sangat mementingkan brand. Yes. So kalau saya boleh ambil saya siapa-siapa, tapi saya takut benda tu tak ada. So bila saya bawa Hatta, Dolmat, saya tahu benda-benda ni ada. So just bear that in mind guys. Yeah, it's not the person, it's the brand. Hatta Dolmat kau pakai baju design I tau. Sama design sekarang. Oh, tu saja. Because it's already in your mind. Kau punya masa memory dah ada. You dah train 200 kali kan? That O kan? Betul. So don't worry. Just perfect. Don't think about it anymore. Alhamdulillah minggu kedua anak mam macam biasa, just enjoy je. Anak dah buat yang terbaik, dah usaha yang sebaiknya. Like we always say, anak masuk pertandingan ni bukan nak tanding pun, tapi nak menimba ilmu, nak belajar. So buat yang terbaik sayang, dia dah berusaha sebaiknya. Lebihnya je yang serahkan segala kepada Allah SWT. InsyaAllah mami doa mami selalu dengan you and that. Okay, I love you so much anak.
We've got 1 minute left. 3 seconds, stay by, coming back, commercial break. 30 seconds, come on. Oh, jadi ni? Siapa tu? Nampak sama tak? Siapa? Nampak sama. Ni nama, I'm gonna change my name now. From adik Amara. Amara, what's your adik punya name? Suri. Tak tahulah dia suka kain ni kot. Suri? Suri. Thank you, Suri. Man tadi okey. Dia memang all out, dia perform best. Best lah. Puas hati lah Puas hati lah. Cuma masa tarik Sarimah tu macam kurang smooth. Tapi overall best. Itu spontan ke tadi tarik? Spontan. Spontan. Kita tak tahu dia nak pergi ke tak. Sebab dia pergi. Although dia perform, dia dapat bottom 3. Dia bukan last tau. Dia dapat bottom 3 je tau. So, minggu depan tengoklah apa buat dengan anak aku. Beritahu dia apa, jaga. Jaga. Ha. Aku semua fans yang dapat hadir untuk semua. And I love you, Ara Stars. See you next week. So, this week bottom 3 lagi. So, ni bukan last Kena faham. That means she's improving. Kita tengok macam mana orang akan ada, improve ke tak. Ranking dia, tunggu keluar je. Malah yang fans tunggu nak tahu. Kena tukar strategi Jom. Fans awal tu. Gambar dulu. Kau nak ambil gambar dulu, boleh ambil gambar.